Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and selamat pagi. Saya Nafiq bertemu anda dari TV Biasa Seratum. Ini pada hari ini merupakan hari majlis perpisahan saya dengan Budi Tuan Saripah yang merupakan guru kanan kemanusiaan SMK Raja Tudah yang akan berpindah ke Sekolah Melaka Bahasa Bayan lepas selaku penerokan kurikulum. Jadi mari kita saksikan agenda kita pada hari ini. Let's go. Hadirin sekalian, pilihan majlis dibuka dengan mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Saripah. Jadi memang kita tunggu 3 tarikh besar pengorbanan Tuan Saripah. Saya nak bagi tahu jika anak itu lahir, sekarang anak itu sudah 22 tahun. Perkhidmatan beliau di sekolah ini 22 tahun. Bukan canang-canang. Jasa dan bakti. Puan Cik Roziraini binti Muhammad Hanafi, Ibu Hajar Murid, Puan Syarifatul Asilah binti Sulaiman, penolong kanan kurikulum Encik Husaini wakil AKP, kawasan sekolah, guru-guru cemerlang, guru-guru dan anak-anak yang cikgu kasihi semua. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Puan Pemertua, pihak pengurusan, KJKT dan semua guru dan juga murid-murid kerana mengadakan juga anak hari ini berjaya kita dapat bersama. Hilang rindu saya kembali ke Raja Tudah walaupun sekejap. Saya ditempatkan sebagai penolong kanan kurikulum di SNK Bayan Lepas. Ya, Alhamdulillah. Bersama dengan yang diraikan Tuan Saripah Azizah binti Tuan Yusof merupakan bekas guru kanan kemanusiaan SMK Raja Tudah yang akan berpindah ke SMK Bayan Lepas. Jadi jika saya bertanyakan beberapa soalan, apakah perasaan cikgu pada hari ini? Cikgu berasa sangat gembira, ibarat cikgu balik ke sekolah sendiri. Dan cikgu gembira kerana hari ini cikgu berjumpa kawan-kawan, murid-murid yang sentiasa dirindui. Okey, jadi apakah kenangan manis yang cikgu dapat ingati sepanjang cikgu berkhidmat di SMK Raja Tudah? Okay, kenangan manis tu banyaklah antaranya apabila cikgu ni suka semasa PDP dengan murid-murid. Cikgu suka berkongsi ilmu, memberi motivasi. Okey, yang tu dari segi murid-murid. Kalau dengan kawan-kawan, saat makan bersama di kantin. Okey, jadi apakah perkara yang cikgu rindui sangat-sangat apabila berkhidmat di SMK Raja Tudah? Cikgu rindu suasana sekolah. Kan, daripada cikgu datang dulu, perkembangannya begitu semakin baik dari segi infrastruktur. Daripada tak ada dewan, kita ada dewan. Dan cikgu merindui seluruh pelosok lah. Daripada pintu masuk sampai kawasan asrama, semua sentiasa dalam ingatan cikgu. Okey, jadi apakah harapan cikgu kepada semua pelajar SMK Raja Tudah, terutamanya calon SPM 2025? Cikgu doakan calon-calon SPM 2025 meneruskan kecemerlangan, melakar kecemerlangan, menjadi murid yang baik, berguna, bersasia dan boleh memberi sumbangan semula kepada sekolah apabila mereka melangkah keluar nanti. Okey, terima kasih Guru. Sekian sahaja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video TV Princess kita. Dan kepada Cikgu Tuan Saripah, saya mewakili TV Princess 1 ucapkan terima kasih atas penghargaan dan jasa cikgu selama ini. Dan selamat berpindah ke sekolah baharu. Jangan lupakan kami dari SMK Raja Tudah. Dari Sungai Negeri Segara, Parisi Pasir Merdeka, saya Nafiq melaporkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.